Ini hari akhir kad pinning dan aku sekarang tunggu sampai pukul 6.30 sebab ada flight ke Kuching dari sini pukul 10.30. Jadi at least aku kena pergi airport Penang at least pukul 8. 8. Sekarang pukul 11.40. Jadi masih ada banyak waktu, masih ada banyak masa sampai pukul 16. Bukan 6, pukul 6.30 ya, 7.30. Jadi mungkin sampai masa tu aku akan spend time dengan kawan dari kat sama bilik ke atas ada satu kawan macam best friend sekarang. Nama dia sebab mungkin nanti aku text dia makan sama-sama kat luar ya. Sebab dia pun suka makanan kat sini. Makan apa-apa pun boleh juga. Dan mungkin kita akan pergi hawker food macam semalam. Murah-murah sebab kita tak ada duit. Sebab kita tak ada duit banyak. Jadi mungkin kena pergi makan nasi goreng atau nasi kandar. Nasi kandar tak banyak sangat. Aku sudah check out dari hostel ni. Sudah mandi habis. Dan semalam aku pergi Dobby, cuci baju sama kawan dia. Ada banyak cuci baju, ada banyak barang, tapi hanya RM5 untuk washing dan RM5 dried. Murah sangat. Rasanya murah. Dan itu pukul berapa? Itu pukul sudah lebih midnight. Satu pagi hari ini. Dan lepas kita balik dari Dobby itu, aku penat sikit. Aku penat sikit pergi tidur balik. Pergi tidur langsung. Dan lupanya apa? Lupa itu apa? Aku lupa folding clothes. Baju fold dalam bahasa Melayu, lupa. Apa tu? Lupanya. Nanti aku cari. Fold dalam bahasa Melayu apa? Lipatkan baju. Lipat bajunya. Kawan aku sudah lipat semua, tapi aku lupa semua lipat malam tadi. Jadi aku lipat pagi-pagi ni. Macam rapid Jadi sekarang aku nak makan. Aku dah pergi makan kat luar. Sekarang sudah pukul 12. Jadi ya, nanti tengok dulu. Nanti tengok lagi. Jom. Tengah hari akhir kat Penang.
panas sangat. Tak ada hujan hari ni macam tu. Tadi pun aku nampak, aku tengok news hari ni hujan atau enggak, hujan atau tak. Nampaknya tak ada hujan. Wah, sukanya macam boleh mingle lah. Okey, jom cari makan dulu. Tapi tak tahu, memang kat Penang, kat Malaysia semua macam lepas 10 minit tiba-tiba hujan lebat datang. Sekarang memang okey lah, matahari, tapi 4 hari experience kat Penang, aku tengok hujan tiba-tiba datang, banyak lebat sangat. Tiba-tiba datang macam dalam 5 minit tiba-tiba datang. Wow. Aku kena pergi dalam. Aku kena pergi dalam untuk macam disappear hujan tu. Wah, tengok ni. Masih tak ada hujan. Masih okey lah. Tengok dulu. Aku rasa aku dah cari satu tempat luang makan. Luang makan itu Melayu. Aku nak cuba lah. Aku nak cuba kat sana ada apa. Dalam 100 meter ada. Astaka Kota Selera. Astaka Kota Selera. Okey, cuba masuk. Mula dari nasi lemak mi Jawa. Najib Cafe. Dessert, macam dessert lah. Macam dessert. Naratiwan itu Taiwan. Thailand kan, Thailand. Lepas tu waffle pisang dan Hadi cha kuih tiao also like cha kuih tiao. Aku nak cuba fresh squeeze. Taiwanese food. Lim Western food. Apa lagi? Razif Cafe. Bihun sup laksa. Ramai orang cakap aku kena cuba laksa. Nasi ayam golek. Nasi goreng ayam sini. Okey. Nasi goreng ayam sini. Cuba tengok dulu. Nasi ayam golek ni. Golek ni maksud dia orang cakap grilled. Aku rasa aku nak nasi lemak ayam penyet. Nanti order dulu. Boleh order? Nasi lemak ayam penyet satu boleh? Oh, dah habis. Nasi lemak semua dah habis. Ayam je habis. Kalau macam tu ayam semua habis kalau macam tu kosong boleh? Kecuali timun boleh? Okey. Ya. Saya duduk kat sana boleh? Atau tunggu sini? Pergi. Duduk boleh? Okey. Dia cakap ayam dah habis dah. Terus aku dah order dah biasa je. Nasi lemak biasa. Tapi kalau aku rasa kalau order nasi lemak kecuali ayam tu macam tak kenyang. Jadi nanti aku order lain lagi. Mungkin noodle apa kan? Mi tengok dulu. Maksudnya nasi lemak biasa itu tak cukup untuk aku. Jadi aku order lagi. Nasi lemak aku yang order dah dapat lah. RM3 saja.
Oh, RM3. Kalau tak ada ayam, RM3. Kalau ada ayam, RM13. Oh. Okey lah, cuba makan dulu. Oh, nanti tengok lagi. Wah, right. Cepatlah dah habis. Wah, 5 minit je. 5 minit aku dah habis dah makan.